Kita bukan tak ada duit tuan-tuan, kita sayang duit kita. Kita bukan tak ada harta tuan-tuan, kita sayang harta kita. Kita bukan tak ada bahagian untuk kita bagi pada jalan Allah, tapi kita cukup sayang, peluk seolah-olah harta tu kita takkan tinggalkan. Sampai Allah cerita golongan ini, golongan yang akan menyesal apabila dia tak dan nak buat benda tu. Bila sampai nyawa sampai di khalqum ni tuan-tuan, kita kata dengan Allah Ta'ala, boleh tangguh sikit sat, anak buat apa? Aku nak sedekah getah aku. Masa hidup kemarin aku ragu dengan Allah Ta'ala, aku ragu-ragu, kalau aku bagi ni getah aku habis. Tuan-tuan, Allah janji kat kita, Nabi janji kat kita, orang yang bersedekah tidak akan pernah habis getahnya. Orang yang bersedekah tidak akan pernah hilang dan tidak akan pernah miskin hidupnya. Percaya tuan-tuan, percayalah.